and then Subang berapa nak ambil knowledge daripada sifu-sifu Chinese kan. And then sampai I dah sampai dekat KLCC, so salon masa tu I dah senior hairstylist. So ingatkan lagi 2 tahun I nak buka salon sendiri dah. Lalu time tu kita dengar, adakah anda pelakon yang kami cari? Wow. Dialog dia. Lepas tu masa tu kita bawa kancil. tak apa. Balik tu cik penat kan. Gaji yang 1,700 tu kan. Allah penatnya. Pelakon kan kita pula memang selalu berangan nak masuk TV. Tiba-tiba benda tu macam memberontak, membuat-buat untuk kita pergi. Dan itu adalah last dekat KL punya audition. Dan dengan tak fikir panjang, masa tu kita pakai BB. Blackberry. Yes. Halus betul aku googlekan. Zaman Blackberry tu. Apa ni, dialog dia. Pergi, Alhamdulillah pergi, lepas and then top berapa, and then lepas lagi, and then menang. So semenjak itulah Rin tak stop lah dalam industri sampai ke hari ni. Pilih kasih sama dengan Zulin lah. Masa tu sama Zulin kan? Ya Allah, Zulin senior kita, tahu tak cerita dia? Tu dia sambung cerita Dia dia. kalau ada tangan macam ni maksudnya ada cerita. Yes. Okey, Cerita sambung. dia, kita ni takut naik stage. Tak pernah. Habis tu, you dekat salon je kan? Lepas tu, I tak tahu kamera mana. Kamera siapa yang bagi tahu dekat Datuk Rosyam yang I ada. Kita pula awet-awet salon. Tak macam kau paling hot kat situ kan. Rambut kau yang macam merun kat situ kan. Dia nak I naik stage. I ni sebenarnya di belakang tabingan Kak Karen, I nak balik.